Untuk pagi ni, kita mula muka surat yang ke-12 semua Muka surat 12, ayat yang ke-77. Okey, satu nafas kita nak baca ayat 77 ni. Tarik nafas dalam-dalam. Sedia. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey, ayat yang ke-77 ni semua ada berapa hukum dulu? Dan apakah hukumnya? Macam ini, 1 ALS. Okey, Panorama Aidil 1 ALS, Panjatan Nasir 1, Adil Aidil 1 ALS, Puan Harijah 1. Okey, betul. Perkataan lafzul jalalah Allah ALS. Okey, seterusnya ayat 78. Okey, tarik nafas. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ berhenti kat situ dulu, ambil balik وَإِنْهُمْ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Baik, ayat yang ke-78 semua. Total hukum ada berapa? Dan apakah hukumnya? Puan Adil Aidil 3, Puan Normal Aidil 3. Okey, betul. Encik Asrin, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan Nur, Waalaikumsalam. Puan Syariah, Waalaikumsalam. Puan Kira, Waalaikumsalam. Puan Syarmin Al-Yahya. Puan Nekma, Waalaikumsalam. Selamat pagi. JB jelas, Alhamdulillah. Semua jawab 3. Okey, tak ada 2 jawapan semua 1 jawapan. Alhamdulillah, betul. Kita tengok sama-sama hukum apa ni. Yang pertama sekali, hukum yang pertama, nun mati bertemu ha izhar halqi izh. Hukum yang kedua, perkataan dia al-kitaba alif lam qamariyah, singkatan ALQ. Dan hukum yang ketiga sama macam yang pertama tadi, nun mati bertemu ha izh. Okey, itu saja hukum dia. Seterusnya kita nak baca ayat 79. Tarik nafas. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaqulun. Berhenti kat situ dulu. Tarik nafas baru. Ambil thumma. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Tarik nafas. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Baik, semua ayat ke-79 ada banyak hukum. Cuba kira betul-betul. Total semua hukum ada berapa? Puan Normal Aidil 7 Okey. Lagi Puan Halijah pagi 6. Okey, Puan Jatun Nasir pun 6. So, 2 jawapan setakat ni. Bacaan ni pun 6. Okey, saya tengok dulu ada berapa ni. Saya pun tak kira lagi. 1. Setakat ni ramai yang komen 7 6. Ramai komen 6. So, ada 2 jawapan setakat ni. Pak Adida 7, Puan Kamsiah Ali 7, Pak Azam Aizir 6. Okey, boleh tulis semua hukum apa tu? 6. Siapa yang jawab 6, apa hukum-hukum? Dan siapa yang jawab 7, apa hukum dia? Pak Jatun Nasir IBG 3, ALS 1,
ALQ 1, IZH 1. Okey, paranormal ideal 3 IBG, 2 ALS. Maksudnya okey, siapa yang jawab 6, dia terkurang 1 dekat ALS. Kita tengok sama-sama. Okay. Baik, yang pertama sekali hukum dia tanwin bertemu lam. Tanwin bertemu lam, hukum idgham bila gunnah IBG. Hukum yang kedua perkataan lillazina. Okey, biasa kan jumpa alif lam syamsiyah singkatan ALS. Ni hukum yang kedua. Hukum yang ketiga perkataan al-kitabah, ALQ. Okey, hukum yang keempat ada nun mati bertemu ain. Okey, singkatan IZH, izhar halqi. Ni yang keempat. Yang kelima, tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, singkatan IBG. Minta maaf semua, tertinggal pula ni yang kelima lafzul jalalah, ALS. Okey, ni yang kelima. 1 okey, IBG, 2 ALS, 3 ALQ, 4 IZH, 5 ALS. Okey, yang keenam fawailul, ni tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, IBG. Dan yang ketujuh IBG juga. Okey, siapa yang jawab 7 betul. Siapa yang jawab 6 terkurang 1. Mungkin tertinggal kat ALS kot dekat sini kot. Okey. Baik. Seterusnya ayat yang ke-80. Tarik nafas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Tarik nafas baru. Qul اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. Tarik nafas baru. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Okey, ayat ke-80 pun boleh tahan banyak hukum dia. Okey, jadi cuba semua kira semua sekali ada berapa dan apakah hukum-hukumnya. Puan normal ideal 6, puan jatuh nasir 7. Okey. Tengok saya kira jap. Paranormal ideal 4 ALS, 2 IMG. Pak Adil Aidil 6, macam ini Ibrahim 6, Puan Kakumi 6. Seramai komen 6. Okey, kita tengok ramai komen 6. Tadi 7 ayat tadi 7, yang ni 6. Hukum yang pertama perkataan an-naru, alif lam syamsiyah, ALS. Ni hukum yang pertama. Hukum yang kedua ada tanwin bertemu mim. Okey, yang ni IMG. Okey, yang ketiga. Hukum yang ketiga lafzul jalalah, ALS. Hukum yang keempat ada nun mati bertemu ya, idgham ma'al gunnah, singkatan IMG. Yang kelima lafzul jalalah, ALS. Dan yang keenam pun sama. Okey, ALS. So semua sekali ada 6. Okey, dapat semua. Ada jap tengok. Okey, sambung
Seterusnya ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaik. Berhenti kat situ dulu. Ambil semula faula. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, ayat yang ke-81 semua ada hukum apa je ni? Rasanya tak banyak ni tak banyak. Macam ni Ibrahim ada dua, Pak Adi Daidil 2, Pak Adi bagi 1 IMG, 1 ALS. Okey, Pak Mimi pagi 2, Pak Normal Aidil 2. So satu jawapan je. Tak ada terlebih, tak ada terkurang Pak Jatuh Nasir 2, Pak Adi Daidil 1 IMG, 1 ALS. Pak Kamsi Ali pun 2. Baik. 2. Yang pertama hukum dia tanwin bertemu. Wow. Idgham ma'al guna IMG. Kemudian yang kedua perkataan an-nari. Okey, ALS dekat sini. So 1 IMG, 1 ALS. Terusnya ayat 82. Tarik nafas panjang-panjang. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Baik, ayat 82 semua. Okey, ada berapa hukum ni? Tak banyak juga tak banyak. Ada Pak Adi Daidil 3, Macam Aini Ibrahim 3, Puan Jatuh Nasir 3, Puan Mimi 3, Puan Normal Aidil 3, Puan Adi Japagi 2 ALS, 1 ALQ, Puan Kakumi 3, Puan Syamil Ayaya 3, Puan Nuhrehish 3, Puan Kamsi Ali 3. Okey, satu jawapan je. Betul dah tu, 3 Kita tengok yang pertama, Allazina ALS. Okey, itu yang pertama. Yang kedua perkataan dia as-salihati pun sama, ALS dekat sini. Dan yang ketiga perkataan dia al-jannati, alif lam qamariyah, singkatan ALQ. Okey. Ayat yang terakhir. Kejap je semua 83, ayat 83 Okey. Tarik nafas dalam-dalam. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. Berhenti kat situ dulu. Tarik nafas baru. Ambil balik. La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba. Berhenti situ dulu. Tarik nafas lagi. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا. Berhenti kat situ dulu. Kita ambil semula waqulu. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Berhenti kat situ dulu. Okey, kita ambil balik wa aqimus salata wa atuz zakata thumma
توليتم إلا قليلا منكم. Berarti tarik nafas lagi, kita ambil daripada summa. Tarik nafas dalam. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Okey, baik semua. Ayat yang ke-83. Okey, banyak hukum. Semua sekali cuba semua kira betul-betul berapa total dia. Puan Adil dan Aidil 14 banyak. 14 hukum ada. Lagi semua tengah mengira lagi Apa, ambil masa dulu, kira dulu sebab banyak ni. Puan Ali jawab pagi pun okey 14. Setakat ni satu jawapan je ada. Baru 2 orang je jawab Okey, jap saya kira jap ada berapa ni. Okey. Puan Kak Kumis 11 baru naik 11. Puan Jatuh Nasir pun 11. Bermaksud jauh juga tadi. Tadi 14. Maksudnya ada terlebih 3. Macam ini 11. Puan Azam Mahizir 11. Puan Nurul H pun 11. Okey. So majority jawab 11 hukum. Okey, kita tengok sama-sama kat mana 11 tu banyak ni. Okey, yang pertama sekali hukum dia. Yang pertama sekali lafzul jalalah. Okey, ALS dekat sini. Itu yang pertama. Yang kedua perkataan al-walidaini. Itu perkataan dia alif lam qamariyah ALQ. Yang ketiga ada tanwin bertemu waw kat sini idgham al-gunnah IMG. Yang keempat perkataan al-qurba ALQ. Yang kelima perkataan al-yatama ALQ. Yang keenam perkataan al-masakini ALQ. Yang ketujuh perkataan linnasi. Ni kan linnasi tadi kat atas lillazina. Ni linnasi ALS. Okey, alif lam syamsiyah. Okey, lepas tu alif lam syamsiyah. Sekejap semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni yang ke-8 tanwin bertemu waw IMG. Yang ke-9 perkataan as-salata ALS. Yang ke-10 perkataan az-zakata ALS. Yang ke-11 tanwin bertemu mim idgham al-ghunnah IMG. So yang betul yang jawab 11. Ada juga last jawab 10 Pak Adil Aidil 11 tersalah kira. Terlebih termasuk ayat yang atas. Patutlah. Tu sebab tengok jauh 3 beza okey. So ada last sekali ada yang jawab 10. So ada 3 jawapan. 14 tadi. Lepas tu 11. Lepas tu 10. Tapi yang majoriti jawab 11. So betul. Siapa yang jawab 11? Betul. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah selesai semua. Selesai bukunya.
apa, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi live sama-sama dengan saya pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti.